Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan yang bahan utamanya jengkol atau di Malaysia kita panggilnya jering. Biasanya jengkol atau jering ni kita buat ulam kan? Tapi kali ni saya nak buat masak. Dan kebetulan jengkol kita pada hari ini jengkol tua. Tadi saya pergi petik dekat belakang rumah. Ni pertama sekali saya nak buang dulu kulitnya. Kita nak ambil isi dalam dia. Jadi kalau untuk masak sesuainya guna jengkol tua. Siapa yang dekat sini pernah masak jengkol tua ataupun pernah makan jengkol tua? Jadi pada hari ni saya nak kongsikanlah resepi yang merupakan salah satu menu kegemaran mak saya. Kemudian jengkol yang telah dikupas kulitnya saya nak belah menjadi dua. Jadi jengkol tua ni dia punya tekstur dia sangatlah keras, sebab tu dah sesuai untuk dibuat masak. Kalau buat ulam memang tak sesuai. Kalau buat ulam tu lebih sesuai yang sedang ataupun separa tua ataupun yang muda. Langkah selanjutnya saya ketuk-ketuk terlebih dahulu jengkol tersebut, tapi jangan bagi dia terlalu hancur lah. Kemudian jengkol ni nanti saya akan rebus sebentar. Jika misalnya anda tak nak rebus, nak goreng pun boleh juga, tapi macam saya lebih suka direbus lah. Ni kita sediakan air. Kita akan rebuslah selama lebih kurang 10 ke 20 minit sampai dia empuk ataupun dia agak sedikit melembut. Dan untuk bahan-bahan di sini saya guna bawang merah, bawang putih, kemudian diikuti dengan cili. Cili ni kalau ada tak banyak pun boleh sesuaikan ataupun bergantung pada jumlah masakan masing-masing. Kemudian saya guna ikan bilis. Jadi kesemua bahan tu saya akan kisar kecuali ikan bilis. Ikan bilis tu nanti saya nak goreng garing saja. Masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Ini dia jengkol ataupun jering yang telah saya rebus. Jika ia dah empuk, anda boleh cek sendiri lah. Anda boleh angkat dan juga toskan. Jadi jengkol ni dia memang agak sedikit bau lah, tapi setelah direbus dah tak terlalu bau. Ni kita toskan. Sekarang mari kita mulakan cara masak-memasak. Pertama sekali tuangkan minyak menggoreng, kerana kita nak goreng terlebih dahulu ikan bilis kita tu sampai garing. Kalau dah garing boleh angkat dan toskan. Lalu kita sisihkan ke tepi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak yang sama. Kalau nak tukar minyak pun tak jadi masalah, bergantung pada selera masing-masing. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Sebenarnya untuk bahan tambahan tu lebih sedap kalau anda tambahkan sedikit belacan. Jadi selain untuk mengurangkan rasa pedas, ia juga untuk menambahkan kelazatan masakan. Kebetulan hari ni saya akan habiskan belacan. Sambil tu saya tambahkan juga garam, gula dan juga penyedap rasa atau MSG. Bagi yang guna, yang tak guna boleh skip. Lalu saya tambahkan air, biarkan sehingga ia mengering ataupun pecah minyak. Kemudian setelah pecah minyak, bolehlah masukkan jengkol kita tu. Lalu kita tumis-tumis sebentar. Kemudian bolehlah masukkan ikan bilis kita. Gaul-gaul rata lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resipi pada hari ini? Cukup simple tapi rasanya sangatlah sedap. Kalau nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba. Jadi lepas ni kalau jumpa jengkol tua dekat pasar tani ke ataupun ada dekat rumah, boleh cuba menu satu ni. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share and subscribe for more video. Jumpa lagi next video guys. Bye bye.